Disinilah segalanya bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Farhan bin Amir dan hari ini saya bersama dengan seorang pelajar cemerlang daripada SMK Telugu yang memperolehi result cemerlang dalam SPM lah. Tahniah diucapkan. Jika anda tidak keberatan, bolehkah anda memperkenalkan diri anda? Okay, baik. Assalamualaikum. Saya Nurul Izzah binti Salim. Saya adalah bekas pelajar dari kelas 5 Amanah. Saya memperoleh result SPM sebanyak 5A pada tahun 2025-2026. Okey, keputusan yang cemerlang, tidak diragukan lagi. Jika anda tidak kisah, kami nak tahu bagaimana anda mengulang kaji sehingga mendapatkan keputusan yang begitu cemerlang. Saya ni macam pada awal saya tak tahu kata kita perlu study macam mana, tak faham rentak kita. Tapi bila last-last saya akan nampak bahawa saya jenis otak, saya mampu ubah salah satu mata pelajaran tu kepada sebuah cerita. Bila kita ubah kepada cerita, dia akan jadi lebih mudah nak ingat. Setengah student dia akan hafal je. Itu kebolehan dia, kebolehan orang lain-lain. Begitulah. Okey, tidak diragukan lagi. Dan akhir sekali, bolehkah anda memberikan beberapa tips kepada calon SPM tahun ini? Okey, pertama, korang jangan terlalu study hard sampai tak tidur malam. Sebab saya buat macam tu last-last, dan bila masuk dewan, kalian akan blank out. Memang takkan ingat apa. Lepas tu, kalau boleh, cuba bangun awal, buatlah solat hajat, solat tasbih apa, bagi tenang masuk dewan tu, tenang diri, bacalah apa-apa yang hampa tahu, baca istighfar banyak-banyak. InsyaAllah boleh jawab. Okey, terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa bersama kami. Kami mendoakan anda supaya terus maju jaya dan moga berjaya di masa-masa akan datang. Dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Farhan dan hari ini saya bersama dengan seorang murid cemerlang SMK Telugu yang memperolehi keputusan yang luar biasa dalam SPM. Tahniah diucapkan. Okay. Jika anda tidak keberatan, bolehkah anda memperkenalkan diri anda? Nama saya Nur Alinisa binti Zakaria. Saya dari kelas 5 Amanah. Saya mendapat 6A pada tahun ini dalam keputusan SPM 2025. Okey, sangat tidak diragukan lagi ya. Okey. Anda kata anda tak kisah. Kami nak tahu bagaimana anda ulang kaji untuk memperolehi keputusan yang cemerlang seperti ini. Okey. Cara saya mengulang kaji di rumah, pada waktu peringkat awal, saya sering membuat nota yang berwarna-warni untuk menarik minat saya untuk membaca setiap hari. Saya juga mengamalkan makanan dan minuman sunnah seperti setiap pagi makan kismis 7 biji dan minum air susu. Saya juga sepanjang saya bersekolah, saya sentiasa meminta redha daripada mak ayah saya supaya sentiasa mengampunkan saya, mendoakan saya, dan saya sangat bersyukur mendapat keputusan cemerlang tahun ni. Itu sahaja daripada saya. Akhir sekali, bolehkah anda memberikan beberapa tips kepada calon SPM tahun ini? Tips saya, jangan sentiasa putus asa, sentiasa berdoa untuk orang lain, berdoa untuk ibu bapa kita, berdoa untuk diri kita sendiri, dan sentiasalah berusaha dalam mencapai kejayaan. Kejayaan tu tidak datang bergolek. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa bersama kami. Kami mendoakan yang baik-baik untuk anda supaya berjaya di masa akan datang lah. Terima kasih. Okay, dan hari ini
saya bersama dengan seorang murid cemerlang daripada SMK Tasik Glogor yang memperoleh result yang luar biasa dalam SPM. Tahniah diucapkan. Okey. Jika tidak keberatan, bolehkah anda perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Aisyah Mirza Sofia binti Muhammad Syaharuddin. Saya daripada kelas 5 Fatunah dan saya berjaya memperolehi 5 A solid, 1 A plus dan 1 A minus dan 1 B plus. Okey, tidak diragukan lagi daripada seorang murid cemerlang ya. Okey. Jika anda tidak kisahlah, kami nak tanya bagaimana anda mengulang kaji untuk memperolehi result yang cukup cemerlang seperti ini. Bagi saya sentiasa biarkan study table saya menghadap kiblat. Seterusnya, sebelum sekolah saya akan selalu makan pagi supaya tak mengantuk dalam kelas. Okey, luar biasa. Akhir sekali, bolehkah anda memberikan beberapa tips untuk calon SPM tahun ini? Antara tips yang saya akan berikan kepada calon SPM tahun ini ialah untuk sentiasa menghormati ibu bapa dan juga guru-guru yang sentiasa ikhlas dalam mengajar kita. Seterusnya, mendoakan agar kawan-kawan kita berusaha seperti kita. Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kami mendoakan anda sentiasa berjaya dan berjaya di masa-masa akan datang dan terima kasih. Amin. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang SPM 2025 SMK Tasik Glogor. Boleh akak perkenalkan diri? Okay, nama saya Nur Alia Tika binti Muhammad Azrul Effendi dari kelas 5 Fatunah. Saya mendapat 7A dalam SPM. Wow. Boleh akak kongsikan bersama kami rahsia akak dalam mencapai cemerlang dalam SPM? Okay, rahsia saya ialah saya selalu hafal terutamanya sejarah. Hafal, faham dan fokus dalam kelas. Terima kasih. Akak ada tips tak untuk calon-calon yang akan menduduki SPM tahun ini? Okay, tips dia ialah sentiasa fokus dalam kelas, usaha, doa dan tawakal. Itu saja. Terima kasih. Apakah perancangan akak selepas ini? Perancangan saya ialah saya ingin melanjutkan pelajaran saya ke universiti ataupun STPM. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Semoga terus berjaya di masa hadapan. Okay, sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang SPM 2025 SMK Tasik Glogor. Boleh akak perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aimee binti Abdul Aziz. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebahasaan Tasik Glogor. Daripada saya tingkatan 1 sampai saya tingkatan 5 dan SPM saya dapat keputusan 8A. Terima kasih. Boleh akak kongsikan tentang rahsia kejayaan akak dalam SPM 2025? Okay, untuk bila saya naik form 5, saya jadi macam malas. Tapi saya rasa macam tiba-tiba bersemangat sebab cikgu-cikgu selalu bagi semangat apa semua. Lepas tu, saya pun start bangun awal. Bangun pukul 3-4 pagi, hafal buku. Apa yang saya boleh hafal, saya hafal. Lepas tu bila malam tu, saya buka je buku, baca balik. Itu je. Pelajaran Malaysia. Akak ada tips tak untuk mereka yang akan calon-calon SPM 2026? Okay. Kan kelas sampai petang kan, mengantuk apa semua. Tapi terus sikit celik mata, jangan tutup mata, jangan mengantuk apa semua. Kalau ngantuk juga pergi basuh muka. Itu je. Terima kasih. Akak ada tak apa perancangan akak selepas SPM ni? Sambung belajar. Terima kasih.
Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Semoga terus berjaya di masa hadapan. Amin. Terima kasih.